my sisters and my moms. Woo! Hi sikit. Hi. So ni tak make up. So kita orang gerak daripada KL pukul 5 and 5 pagi. So kita orang tak make up, nak pergi check in hotel dulu. Nak buat apa? Huh? Check in hotel dulu, make up baru kita keluar balik jalan-jalan Penang. So nanti kita akan akan buat vlog lah sepanjang jalan di Penang. So korang jangan lupa support saya tau. So saya suka bercakap depan kamera. So ni adalah first vlog I guna my DJI, my sister punya DJI. So dia punya kualiti akan lagi cantik daripada sebelum-sebelum ni. DJI berapa? DJI Osmo 4. Bu, nampak ibu lah. This is my moms. Muda guys. Doakan semoga mak saya nak bawa saya pergi umrah ya bulan 1. Jadi kita nak bayar ni duit deposit. Korang doakan ya. Semoga ibu saya dimurahkan rezeki. Sebab saya nak ikut juga ada orang pergi umrah. Kau tengok macam muka aku. Dia ni. Tak apa ke Adi buat vlog? Tak apa lah, suka hati lah. So ni adalah vlog, maybe vlog kali terakhir kakak saya bujang. I don't know. So lepas ni kita tak tahu kita pergi mana. So saya jarang buat vlog. So hari ni adalah mood saya nak buat vlog. Oh my god, my face. Apa tak bergerak? Cantik kualiti dia. So sekarang kita santai-santai dan jalan tak jam pun korang. Pagi tadi saya dah drive daripada KL pukul 5 sampai Taiping. So right now my sister pula drive. Biarkan dia tidur. Kita ni tersengguk macam tu bawa kereta. So Hari ni emas 532 weh. So inilah skin original saya tengah mereka. Goodness. Kak dia tak edit lah kak. Dia kan saya ingat macam tu. Macam mana nak bagi dia sikit-sikit? Okay, I know. So dan by the way Taiping nak ke Penang dalam 30 minit saja. Dekat je. Dia tak jauh pun. Tapi sebabkan nak jimat minyak, so kita kena santai-santai je. Weh dah boh. Nak pergi mana dulu? Nak pergi kedai Ira Sira tu. Ibu nak makan apa? Dia kenyang lagi. Tu lah. Tak masalahnya tu umrah. Boleh? Okay, by the way lagi sekali ya, tolong doakan mak saya dimurahkan rezeki. Saya nak pergi umrah. Okay, kita dah lepas daripada Tol Penang. How's your feeling, Ibu? Okay. Okay, masing-masing muka bare face je, tak make up. So sementara nak tunggu pukul 3, kita kena fikir dulu nak pergi mana. So kita nak pergi mana? Nak pergi mana? Tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak pergi mana sementara nak tunggu check in pukul 3. Sekarang baru pukul 12. Tengok fikir. Dekat atas jabatan kedua Penang. Kejap. Jabatan terpanjang. Tapi Penang ni macam tak ada matahari pula hari ni. Bukan tu sunset ni. Tu lah. Melayani dengan minum Starbucks. Tak lah. Starbucks. Pergi yang tu lah, yang cafe viral tu. Kat tepi juga aku. Yang apa nama tu? Bayview apa tak? Yang viral. Tak nak pergi Starbucks, boring. Pergi Bayview. Sumpah macam makcik. Macam mahaban. Kau. Makan dia. So kita cari tempat makan dulu di Penang. Sebelum
check in. So kita punya check in pukul 3. Hotel paling grand dekat Penang. Banyak yang Biarlah aku. Boring lah Western ni. Kita datang Penang, kita nak makan pesembok guys. Tak pesembok, kita nak makan nasi kandang. siapa tu yang buat tu? Setiap kali lalu sini, dia soalan yang sama je kakak saya akan ulang. Siapa tu yang buat jambatan ni? Macam mana tu dia buat jambatan ni? Dia akan ulang benda yang sama je. Ibu gelak-gelak apa? Ibu gelak-gelak apa? Ibu saya gelap. Ah, Tak tahulah kau. Cepatlah tengoklah kat track ke kat mana. Aku tengok kat track tak ada. kat TikTok. Ni Karim Pesembur Rojak kat Mana? tepi jalan. Boleh lah, boleh lah. So kita akan pergi Karim Pesembur Rojak first. Karim kat Georgetown. Straight je. Oh, dia legend lah. Lama ni ada record. Ha ha ha. Ibu tengok apa? Dia legend. 1 hour later. Okay, first stop kita di Karim Pesembok. Memang nak makan pesembok, ya. Ini adalah one of the legend dekat Penang. Okay, kita try lah dulu first. Dia dekat depan Maiman je. Apa ni pula? Anak cucu. So dah ni. So, pilih dulu. Kak cucu lagi. Ni ada lagi satu cucu dah. Kita ambil cucu dan dia banyak-banyak. Tengok tangan dia. Okay, air dah sampai. Zigzag the moon, smile so bright, full of fun joy. Anak bungsu manja tone, Magdia Muna, Glamo Clan. Nama panjang Nurul Hizra, tapi semua panggil Zira Hidi. Happy go lucky, hati ceria, even hujan still bahagia. Suka budak, suka main, dunia warna tak pernah plain. Gelap manja, hati bersinar, confident step, shine setiap jam. Saya siraman in the sky. Our OOTD. OOTD kita pukul 5. Pukul 5 pagi from KL. Ini je guys. Okay, so far cuaca dekat Penang tak panas, dia cara redup-redup. Tak tahulah sebab mungkin maybe udah KL datang kot. Dia terus jadi redup. So sekarang pukul 1. Tak tahu nak pergi mana sementara tunggu check in. Cakap lah Bu. Anak ibu ni bakal menjadi YouTuber. What? Ibu kan cakap. Kakak saya tengah keluar duit.
Sebab nak pergi makan-makan, kita kena pau dia. Selagi dia masih hidup bujang, kita kena pau dia, okay? Okay, so kita nak pergi check in first. Tapi dah check in dah tadi. Cumanya lupa nak record sebab I tak bawa dashcam. Dashcam mana? Tak bawa DJI. So kita nak pergi check in hotel. Berapa ringgit? Pas RM3. Sementara kita tunggu bilik kita siap, so kita duduk dulu. A few moments later. Okay, cepat. Tak payah. Ha, tengok. Dapat tidur selama sejam, kita akan mencari laksa. Teruknya kena pakai spek ni. Aduh. So kita akan mencari laksa dulu kat Batu Feringgi. Tapi by the way jalan tak jam. Kenapa ni bawa ni? Masuk perut ni. Berak je. Ambil udara segar. Udara segar. Dah bertukar baju ya. Paling semangat. Kita orang tengah sedap-sedap tidur. Cantiknya Vespa dia. Pula lah orang belakang ni kejut kita orang. So kita terpaksa keluar dan kita orang malas nak make up. Sebab kakak saya ajak mandi kolam. Tapi tak tahulah dia. Kadang-kadang dia tak berapa betul. Kak. Tak nak malam ni lah. Tapi malam ni ada fireworks dekat tu. Fire show dekat. Oh, begitu dia sengah So kita nak pergi cari baju swimming juga. Buat nak baju swimming tau. Alah. Wow. Cantik rumah atas tu. Ni rumah ni kan tak tahu berapa iya. Cantik. Open cave, open. Kiwi. Nak pergi mana? Nak pergi jalan-jalan dekat tepi pantai di Penang. Dah jumpa ke laksanya? Tak jumpa lagi. Okey, so kita orang tak jumpa lagi laksanya. Tak tahu kenapa. Tiba pula banyak tutup. Yang ada cumanya mi udang je. Tapi mi udang macam tak okey sangat. So kita nak cari laksa juga. So kita orang from KL. So kita nak sangat laksa, okey. Daerah utara ni mulakan laksa. Weh, ada jet ski. Kak, ada jet ski kak? Okay, semua masing-masing berface. Malas nak make up. Sebab dia macam nak ke malam. So orang tak tahu pun tau make up ke tak. Sambut birthday lah. Saya pun suka. Ada orang sambut birthday. Ha ni. Apa dia? Ada cakap dengan ada orang sambut birthday. So kita tengok, wah ada Mak Saleh. So kita order bihun tom Tak kena yum. scam lagi. Betul kata orang lebih trade apa semua. Pukul 12 lah aku bangun. Itulah Nano. Kita
kita di pantai melihat fire hunter. Aku ni ikat apa dah? Kakak saya nak research. Aku pernah try sekali. Sungai. Gitna muna at baka sakaling namamalikmata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Sukat, ngunit ba't ba ang di ito pa rin? Hirap na kong intindihin. Tanging ba? One eternity later. Morning semua orang. Okay, hari ni kita nak pergi breakfast. Jom. Baru pukul 8.52. Nak pergi breakfast. Haha, jadi morning person today. Mak saya dah mandi ya. Awal ibu mandi. Wah, kamera kena lap dulu. Kita nak pergi makan dulu. Alah, kamera pun. Kita makan breakfast dekat dia punya cafe. Sampai pukul 10.30 tutup. Dengan baju tidurnya. Kakak saya lagi lah. Diri dia tu. So kita akan masuk. Kita dulu. Wah. Ramai ya. Rakyat Malaysia ni punya ramai kan. Breakfast. Tak nak alam. Ha? Kan dia nak bawa dulu. Tak ada orang Malaysia. Tak ada orang Melayu. Semua orang. Oh, ada. Ada orang Melayu. Ada nak ada sini. Saya nak nampak video. Okey. So kita nak pergi ambil makanan dulu. You nak ambil apa? Tengok kakak, dia tu semua hilang. Wah, dia bagus sangat. Muka tak tahu nak ambil apa. Nak makan dia. Nak apa? Ada laksa pun? Laksa? Apa bagi makan laksa? Hai. Herba Cina. Kau ada nasi goreng kau? Tak tahulah. RM5,000 siap. Ada pun nak kasi lemak. Nasi lemak kau ambil. Kita order teh tarik. Okay, ini yang orang tu buat, ini yang saya buat. Tak menjadi nampak buih-buih dia. Janji ada buih. Itulah janji ada buih. Bye.
Tak cuci tangan. Aku pun tak cuci tangan. Letak ni. Alah. So kita dah already check out from hotel. Ada muncul. So nak pergi Bukit Bendera. Ada modal 3. Ani hu. Okay, Yelah, ni buat awak gambar. tadi kita bertiga. Sabarlah dia buat video. Tak sempat nak buat record video check out sebab nak cepat keluar. Sekejap. Kita akan mencari nasi kandar hari ini. Kita akan pergi banyak tempat di Penang. Salah satunya adalah kita akan pergi Bukit Bendera dulu. Apa? So, hari ni kena berhati-hati sebab saya pakai baju putih. Telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari. Jangan lupa cantiknya kamera ni. Dia nampak macam gelap. Jangan tunggu saat akhir. Kan nak pergi pantai ke hari ni? mytext.hasil. Ya, nak pantai. So hari ni kita orang gorgeous sikit. Semalam tak pakai makeup. So hari ni pakai makeup. So this is my final look. Rasa nak gelap? 10.30 kita orang siap balik je daripada breakfast. Terus kita orang makan. Lepas makan terus terus siap. Terus mandi. Sebab iron baju ni nak sampai 15 minit. Harap-harap tak bergedek lah. Nyampah lah. Baju dia 68 dah. Sempat kan suruh petang. Sempat ke? So kita dah sampai first destination dekat Bukit Bendera. Walaupun hari ni weekday, hari Khamis, tapi masih ramai orang. So kena parking jauh. So panas. Hari ni ada matahari pula. Cewang. Ke mana kita, Cik Mona? Bukit Bendera. Kita orang parking yang dekat bahagian yang parking free tu je. Sebab tak nak berbayar. Kalau yang nak parking bayar, boleh pergi dekat sini. Yang ni. Ini boleh parking berbayar. Dia bawa bumbung. So kita already masuk dalam. Kenapa jalan laju sangat? Alah, kenapa? Ramai korang walaupun weekday pun dia stay ramai . One hour later. Ramai nak mampus. Kita ambil yang express punya. Apa? Sebab saya seorang yang tak suka beratur cepat-cepat macam ni. Oh, not my taste. Nak kena beratur-beratur. Membuang waktu nak pergi street Penang. Ada excited. Ada sekali bu? Tak, bukan ambil gambar. Tak sekali. Ada sekali. Kita akan naik. Dia duduk bawah?
Wow, 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 wow. Ini adalah train dia. Boleh ke kak? Bawah boleh ke? Okay. Kakak. Panas. Tak ada aircon. Dah sampai. Senang ada bunyi ni. Dah sampai. Dah lain lah. Dia lain daripada dulu. Kan dia dah lain ni. Last datang waktu bini lalu ke sana. Dia lalu ikut belah sana. Wow. So sekarang kita nak pergi jalan-jalan. Lain lah dulu. Lalu sana. Sana dah tutup ke tu? First stop kita. Suasana Bukit Bendera. Nanti aku baru nak order. Suasana dia. Wah, banyak dah berubah Oh, nak gambar. Tak tahu kali tak akhir kita orang datang bila. Banyak dah berubah. Ada yang tempat kaca tu. Ada ingat lagi. Time tu, tapi dia mahal. Sebab time tu kita datang dengan budak-budak kan. So semua orang tak nak masuk. Ada menjual-jual. Nampak tu? Seorang yang peminat pokok. So bakal menantu tolong noted Mak saya minat pokok. So bagi pokok yang mahal-mahal. Dulu tak ada pun benda alah ni. Waktu kita orang datang tu. So benda ni baru je. Nampak sangat dah lama tak datang. Bila last datang kak? 2 tahun lepas kot. Adik tak tahulah bila last datang. Dah lama tak datang. Tapi benda ni masih ada. Cumanya dia bahagian kunci kat belakang tu dia tengah Novit. Kita orang banyak tak gambar kat belakang tu cantik. Kena bayar. Ibu nak bayar lantak lah. Ada Toys Dinosaur Museum dengan Zombie House. So ni kita nak naik truck. Nak pergi. Tak tahu. Nak pergi kopi jantan. Satu kereta ni RM40 ni. Nak naik ke? Ibu nak naik biar je. Ibu nak naik ke bu? Kata nak minum kopi. Dalam tu ada viewpoint kan. Dia boleh berhenti sekejap ambil gambar lah ya. Lepas tu sambung balik perjalanan dia. Adik boleh nampak lah banglo lama-lama. Kadang-kadang boleh nampak monyet ke. Bunga pun cantik dekat dalam sana. Lepas tu dia akan sampai hujung sekali kedai kopi hutan tu. Ya. Lepas tu kan kalau nak sikit minum kopi kat situ. Balik nanti kan dia bagi pula yang akan tak balik sini. Tapi kan dia dah tambah RM15 lah. Cuma tak ada had masa. Dia tak ada had masa lah. Nak balik bila pun tak apa lah. Tak nak sikit minum kopi bagi yang sama balik sini ni. Tentu dia ya. 55 lah. Ya, untuk satu kereta dia, bukan satu orang ya, satu kereta. Nak lah. Dia boleh jalan, ibu je. Ibu tak larang. Jalan tu dari sini sampai sana 2 km ni. Biar aku jogging je. Aku jogging. So kita akan ambil bagi. Kalau nak naik tu adik tunggu sat kat sini, nanti bayar terus kat driver saja. Ya, boleh ya? Jaga jangan tertendang nampak. So kita naik bagi. Nak pergi kopi jantan. Kopi hutan banyak. Kopi. Kopi hutan.
Tak pernah pergi kopi hutan. So ni first time. Ya Allah. Ibu, nasi ni. Tak, kita pun dah sampai dah. Okey. Biar dia turun dulu, nanti boleh nak teruslah. Baikkan driver saja ya kak? Boleh. Ya. Sebab selama kita orang datang Bukit Bendera Silakan ni, ke situ ya kak? Boleh. kita orang tak pernah pergi minum air kopi hutan. So ini adalah first time kita nak minum air kopi hutan. Walaupun saya tak minum kopi, tapi ni first time. Mana adik, mana kakak ni? Cuba teka. Ini kakak. Itu bukan kakak, itu mak. Depan. Nak belakang? Akan nak sini. Duduklah kak mana-mana jadi. Sekejap Okay, already naik. Okay. Dia cakap ibu kakak. Assalamualaikum dan selamat. Orang tu cakap ibu saya kakak. Salam. Naik pagi. Ya kak, banyak renovation sekarang kak. Yang kat belakang tu okey ya. Okay. Yang di belakang mengenang masa lalu. Masa kami datang itu. Start dah. So, Itu dah banyak cabut ya. tapi memang sumpah lah kita orang banyak kali datang datang Bukit Bendera tapi kita orang tak pernah minum kopi hutan. Yes. So ni first time datang. And kita orang datang bertiga je. Selalu datang kopi hutan. Datang sini dengan budak-budak tau. So dengan budak-budak ni dia susah sikit. Budak-budak ni bising. Lepas tu Bila betul-betul siap semua ni? so kebanyakannya Bukit Bendera sekarang banyak renovation. Ya ke? Lagi Dia 3 tahun dah kita datang. Dia macam banyak rugi lah kalau korang datang sekarang. Banyak innovation, okay? Renovate. Wow. Memang hidup lah kita nak berjalan kaki gini. Ini mak saya lah, bukan kakak. Zigzags in the moon, smile so bright, full of fun. Kita dah sampai dekat kopi hutan. Tu. Nyamuk tak? Nyamuk tak? Ambil air apa? Cuba rasa balik. Rasa balik. Rasa tu buat video. Okay, ibu je yang order air, kopi. Kakak order apa? Kopi hutan. Hot chocolate. Okay, ibu minum kopi hutan. Kopi hutan. Tak boleh minum kopi dah. Balik Vietnam tak boleh minum kopi dah, pening kepala. So, ibu seorang je. Kopi hutan. Padahal tengah beras. Sedap tahu? Dah, padahal tengah berasak. Tengah berasak. Ibu boleh bawa pergi Vietnam. Kan? Ibu ni pupuk gila. Sebab saya dengan kakak saya tak minum air kopi. Pening. Kalau minum je, pening weh. Mulu boleh. Panas. Ini kena minum macam tu. Kena minum tonggeng. Tonggeng lah. Nak rasa bu? So saya order Mojito blueberry. Dah ubur gula dah? Dah. Tambah bubur susu. Sumpah weh, teringat kopi Mak Ngah. Tak. Sebiji you macam mak kamu you? Sumpah sebiji rasa. Tak nak. Kopi Mak Ngah. Rasa apa? Sebab kakak saya kata macam kopi Mak Ngah kan. Maaf lah. Cuma dia pahit sikit. Ni betul gula. Mana boleh lagi tu? Ni ada lagi kopi. Dah. Banyak kopi. Yang tu nak buat ni. Kopi susu. Tu minum. Pening ke bu? Tak ada lah. So far so good. Tapi banyak nyamuk. Wow. Cantik lah. Tapi banyak nyamuk. Dan kalau nak OOTD pun best. Okay, on the way nak balik kita jam pula. Wah, ini kita orang buat lukisan dulu kat sini lah. Pernah kat sini. Wah, kita orang datang balik dengan versi yang lagi cantik. Wih, ya Allah Tuhanku, ini apa benda ni? So, kita nak balik dah. Nak cari makanan.
nak pergi makan nasi kandang yang paling sedap dekat Penang sebab kakak saya dah lapar. Dan kita semua dah lapar. Hang lah lapar. Mana ada? Kamu yang cakap nak makan nasi kandang. So kita orang nak balik. Bukan nak balik, nak pergi tempat lain pula. Tapi nak cari nasi kandang dulu. Beli nasi kandang. Ada gambar dekat sini. Ha? Oh, nak ambil gambar sini lah. Ada Bukit Bendera. Wow. Jom. Suasana pun di Bukit Bendera kita boleh nampak satu Penang. Wah, ada handsome boy. Ada handsome boy kat atas kak. Pilih je nombor 1. Kita shooting. This is it, a moon, smile so bright, full of fun day. Anak bungsu manjatone, magdia muna, Glamo Clan. Nama panjang Nurul Hisra, tapi semua panggil Zirahiri. Happy go lucky, hati ceria, even hujan still bahagia. Suka budak, suka main, dunia warna tak pernah plain, gelap manja, hati bersinar. So next destinasi kita nak pergi makan nasi kandang. Nasi kandang Deng Mutiara. Dia ada 2. Riza, apa tahu Jalan Tikus dengan Deng Mutiara. So kita orang lagi memilih Deng Mutiara sebab dia punya tempat dia sesuai dengan kita orang lah. Nak yang buat aircon sikit. Mungkin maybe dia buat aircon. Tak tahu. Tengok ni. Ini cooler pasal. 3 hours later. Kita dah sampai dekat nasi kandar Deng Mutiara. Kita nak makan dulu lah. Kenapa tak boleh ni? Aku tak faham. Okay. Yang ni dia macam tak tahu lah dia overrated ke tak. Tapi kita try je dulu. Dia punya makanan dia. Excited ya ibu nak pergi makan? Excited lah. Nasi kandang lah. Nasi kandang wajib guys. Nasi kandang. Dia betul-betul dekat traffic light. Den Mutiara. Apa? Den Mutiara. Tak. Dia ni kan? Saya? Saya nak ayam bahagian tight. Kalau tak ada tight, ada kecil je. Pistol ada pistol. Udang 2. Yang ni tight ni. Kanan tight ni. Pasu ni. Ini ayam Ni. apa ha? Bendi. Ni cili ni. Sayur kubis. Cili 2, ni pun 2. Diri. Kejap. Telur sotong. Tu je. Lepas tu kuah banjing dengan campur. Dia bagi banjing Ini Reno. Kakak nak apa pedam? Nak. Papadam 3. So, telur soto, Mana? ayam goreng, kubis, bendi. apa tu? Bayar tak apa-apa dah? Bayar lah. Tadi bayar tak apa dah? Bayar. Oh ya. Cuba tengok balik. Waduh. Ya Allah, saya baik. Kejap. Telur soto. Apa ni? Ayam apa ni? Kat. Kang, Goreng. aku ambil ayam bawang. Aku kurang sikit yang bawang. Sedap kat telur soto. This is it, a moon, smile so bright, full of fun day. Anak bungsu manjatone, magdia muna, Glamo Clan. Nama panjang Nurul Hisra, tapi semua panggil Zirahiri. Happy go lucky, hati
sotong sampai 2 ketul. Yang ni udang sampai 2 ketul. Sedap. Walaupun pegang bergemak. Kakak saya tak makan nasi kandar by the way. Tapi dia cakap sedap. So maksudnya memang sedap. Okay, sekarang kita berada di Street Art Penang untuk mencari jalan-jalan dan mencari saya punya Uno. Saya mencari Uno Flip. Uno Flip. Kenapa dia? Kenapa lah nak lalu kat belah-belah longkang? Stay. Banyak mak saleh kat sini. Kenapa bu? Tunggu pasal. Kita nak cari Uno Flip. Saya nak pau ibu saya hari ni Uno Flip. Saya suka main Uno. Weh, seronok weh main Uno. Tambah lagi kalau main Uno dengan kawan-kawan Kelantan. Tak, kalau main Uno dengan kawan-kawan aku kat Kelantan best. Berbanding dengan main dengan budak-budak tu, asyik saya je yang menang. So, ada orang gaduh lah korang. Gaduh. Dah lah. Gaduh pula weh, gaduh. Malu asal. Ni panas. Habislah burn. Dah lah bawa balik. Berapa dabung burn. Lepas tu ni pun burn juga ni. Kat sini kan nak tak gambar. Kat sini memang semua spot-spot cakap gambar cantik. See you my mum. Kita selalu naik basikal tau kat sini dulu. Tapi tak tahu basikal tu wujud lagi ke tak. Ada lagi ke basikal tu? Yang kita main-main tu. Tak nak. Tapi dekat sini dia ada orang jual Uno tau. Uno Flip. Tu lah tengah mencari. Dekat kawasan-kawasan sini je Uno tu. Ke kat depan sana? Anak yang Uno Flip tu. Uno Flip. So kita cari Uno ya. Dah ada 2. Satu Uno nombor C, satu Uno Flip. Kita tak tahulah. Ambil Uno nombor C lah. So kita tengah mencari TikTok apa beza Uno nombor C dengan Uno Flip. Sebab Uno biasa ni dah terlampau pro sangat lah korang. Biar ambil dulu-dulu ni. Tak nak, basi. Oh, ni lah. Kalau collect 25 kad ni dah keluar. Tak, nak main biasa je. Dia ada undo dengan plus. Korang dia ada undo ni dengan plus. Kalau Uno Flip dia tak ada. Uno Flip tu dia just flip je. Tapi ni apa benda ni? Bunyi apa? Tahu kan? Tahu lah, saya ambil keputusan untuk ambil Uno Mercy. Uno Mercy ni lagi gempak. Ya kot. Okey, itu je. Uno Mercy apa? Uno Mercy apa? Dah. Kita beli Uno Mercy. Thank you. No bad. It's okay. Nampak ni? Sempat pula dia tengah gambar. So kita pergi makan ais kepal. Coklat apa? Ya, coklat lah. Kau ada Melayu ke dalam tu? Melayu tak? Ada Melayu